Sekejap. Kau Jas kan? Jas sini. Kau kan yang report aku dengan Cindy disabit dekat dalam tandas kan? Tak ada. Mana ada? Macam nak menipu lah. Weh, jom. Kau buat apa kat dia? Jom. Apa hal? Korang. Jom. Okey tak? Bangun lah. Jess. Bangun. Bangun. Jess. Bangun. Bagaimana keadaan anak saya? Anak saya stabil, tapi dia ada salah di kepala dan salah itu menyebabkan pendarahan di kepala dia. Berapa kes keselamatan anak saya? Keselamatan anak puan adalah sebenarnya mereka sendiri. Boleh kurangkan tak? Sebab saya dalam keadaan yang sempit sekarang. Saya minta maaf puan, tapi di hospital dia tak akan menjalankan rawatan jika puan tidak membayar kos rawatan. Saya minta dia dulu ya, saya betul-betul minta maaf. Terima kasih doktor. Assalamualaikum makcik. Ya, saya Saya ni kawan kepada anak makcik. Ya, Saya nak cakap sebelum ni. Kalau makcik kesebikan duit, saya sediakan membayarkan kos perubatan anak makcik. Dan kalau makcik sibuk ada gerai ke, saya boleh tolong jaga anak makcik. Ya Allah. Terima kasih anak. Anak nama siapa? Iza cik. Iza. Ya Allah. Makcik memang dalam keadaan sibuk sekarang ni. Makcik nak jaga Jas lagi. Makcik tengah pening nak fikir macam mana. Apa nama tadi? Iza. Okey. Terima kasih banyak-banyak tau. Cantik nama. Terima kasih. Okey. Makcik pergi dulu kan. Assalamualaikum. Salam. Jas? Okey ke? Doktor. Jasmine Alia ke? Ini saya. Okay, so Alhamdulillah Jasmine dia semakin sihat dan saya harap dia boleh dikeluarkan wad pada tempoh yang terdekat lah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Selamat. Jas. Kita. Jess. Tak. Lihat. Aku tak nak dulu lagi dah. Aku nak minta maaf sama kau tahu. Aku tahu apa kata aku salah. Mula sejak aku kena gantung dengan sekolah itu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku rasa salah aku sedar kau. Aku minta maaf sangat tau. Maafkan kau. Tak apa. Betul ke ni? Betul. Ya Allah. Tak banyak apa dah. Tak, sikit je. Betul ni? Betul. Okay. Kau nak pergi mana? Nak pergi kantin ni. Tadi baru pergi mana datang dari library. Oh. Jom, kita sama. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. 'Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear. And all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes.
just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking, and before you could ask, I answer too fast. And all